Hello guys, selamat dapat dengan channel ko day. So aku lai tahu buat prepare hydrochloric acid 0.1 mol. Ngak sibet ko tu ni aku dah sempat setting semua kamera. So itulah sibet ko lai tahu. Hydrochloric acid 37% HCl aku subet in preparation 1000 ml 0.1 mol. So itulah alat-alat nebak kau tu ni. Aku by measuring cylinder 1000 sebab aku mengira distilled water ataupun ultra pure. And then aku pubah 100 ml by measuring cylinder kawa. Aku pergi 8.5 lah sebab itu sin by plus minus bat. So telah lebih watir ke NISO kawa by min. So pubah itu lah menyukat supaya cun-cun masuk itu and then pencampuran and okay. And then one bak kau kuat lah itu adalah itulah preparation acid solution. So aku prepare 0.1 mol hydrochloric acid per 1.3 ml. So jauh itu aku transfer itu solution itu masuk botol distill Scott Duran 1000 ml itu bat research assistant ni. Sebab lembek sebab research ko lai tahu. So stay tune gue video ko tapak kaji. Kak dah ingat support video ko bat itu video pertama kau untuk preparation tapi lebih ingat dan nangai. Mudah ni aku akan mun aku sebab preparation aku akan sebab video nah. Weno je senarai nebak kau. Stay tune bat, stay tune. Sikit ya nak Film post dekat WhatsApp lah, pecah je lah masalahnya. Kami cakap post dekat WhatsApp. YouTube ataupun short video dekat YouTube. Tahu. Paling apa konten kini tu yang laku ngai. Betul. Betul. Musik ngail. Kumpau. Kumpau. Laju buat. Orang buat tengok kumpau je sebenarnya. So kita akan prepare ialah kelana berapa gram pada. Oh, untuk cair tadi 25. Untuk next week baru lain lah ibadah. Yang itu mau tahu. Tapi akan tetap pakai 0.1 mol juga nak. Akan tetap. Yalah kami terus sekolah prepare banyak. Speaker tak apa lah, yang positif mungkin besar 2,000. Maksudnya ini kau 2,000. Pakai yalah perlu pakai measuring cylinder. Oh yang besar. Yes. Tak dua tu. Okay. Next time. Try apa? Next time. Oh, semua untuk yang kasih tok jauh. Oh, Itu yang ikat body supaya yang si gugur. gugur. So ya akan be like this. Betul. Pasal tu macam ikat macam terpinggang lah. Oh, this one. Ini yang letak. Masuk dalam. Oh, masuk tu. Masuk. Masuk dalam. Oh. Yang salah dia pun lupa dah sebenarnya. Faham badan masuk tu pula tu. Lima semua pakai boleh juga pakai itu je. Mun kita menonton kat yang kita put lah. Yang si base ni. Steady but itu okey. Ha. Banebak. Atik Malay. Patut boleh. Atik Malay bat. Hari tu boleh. Mumbai jaja kat pasal sibuk boleh terus. Mahal. Berapa? Okey bat. Aku tahu buat transfer. So kita boleh pulang. Kami gini tu just apa pola-polanya. Oh, menangga, jangga, Facebook kami aktif untuk macam quote of the day. Quote of the day macam dalam bahasa Melayu. Quote of the day macam gawe cakap lah tapi tapi dalam bahasa Melayu
So ito lagi tu dah HCL 0.1 mol. So standby, steady dia semati research assistant untuk buat ni perlu perlu reno masing-masing. Okey bat. Okey. Settle. Okey bat, ajar kita ko buat musok yo. Everything lah biasa after telur pebak telur mesti musuk lah musuk wakasan. Okey yang am. Oh, Dr. Afin tak ada kerja. Oh, ada kelas ya. Available. Jangan risau. Style juga. Paksi. Alright. Nak nusuk. Kalau buat masuk balik hydrochloric acid. Aku vlogging itu pebak neck minum. So itu aku buat mendip hydrochloric acid pulek dagan sian bay cabinet. Okay, jom. Okay, settle ngabat HCL tumbali ya. Okay, yan on video ko pa ba. Apa nama benda tu? Neck phone holder. Okay, stay tune. Tutup je yang punya tu. Okay, ajar kita melabas ubat aku buat research assistant preparation and neutralize. Itulah untuk stock solution. Okay, ajar kita melabas deionized water. So we on the way about glove, deionized water and then decal glucoside. Gah HCl tu ni. Hydrochloric acid 0.1 mol. Ajar buat sebuah preparation yo. Oh, untuk timbang lah. So which mean 25 last baru benda tu masuk. Tok biar dulu. Tok si perlu pakai. Okay. Remember wear glove. Yeah. Kami nangga je tu. Aku pegui sian on sobat. Tapi tu siap apa sihat. Wear glove kat dalam. Boleh wear glove. Kalau netizen madah si pakai glove dalam lab. Okay, bat. So kau ajar itu assistant lah. Gada lab. I think kelak pun nunggu 1 jam juga stir nak. Betul. Sudah hal. Relax. Santai-santai di posisi. Dah tua dah. Sen itu alaikum matau bat. Tapi sen kena manas laba dalam muka. Kak kalau merapak. So ajar tahu aku gak sian buat menimbang dia. Spatula dah. Spatula dengan weighing board. Weighing board ada sih? Tapi tu liquid tu. Oh liquid. Oh tu liquid. Okay. So mu liquid kita maki. Ke terus. Oh okay faham. Benar juga. Kami fikir teh powder. Sorry. Yang macam gam. Oh ya.
Tu yang dia buka lah. Ikut. Dapat pegang ke Dapat, sepat? dapat. Saya dah salah. Satunya bukan harmful pun. Oh, bukan harmful, no wonder lah. Saya dah mention. Oh, Saya dah mention. Jadi should be okay lah. Okay, ajar tu lepas pegui gigi cara sian bawa masuk ni. Pakai spatula ke ataupun just tuang je ke lah? Tuang je. tak rasa. Rasanya pakai mau pipet boleh sifat. Mek dah pakai pipet dah. Oh ya. Sip keluar. Lekat. Oh. Sip keluar. Jadi Faham? dah bazir siap. Ataupun sigit tu kita tuang dalam tu baru tuang slow-slow masuk ya kelak beaker ni. Yang melekat juga. Melekat juga. Melekat juga. Oh, direct lah. Okay. Dia dah cuba semua. Cobalah. Okay, bos. Betul dulu. Take dulu. Spatula tuan tu saya. Untuk 25 gram kan. Spatula untuk yang tarik cermin aja lah kelak. Oh, boleh tak? Ini perlu beli spatula yang besar lah. Okay, Bat. Ajar kita biji lah sifat. Ni, tok si lari oh. Mun si lari pakai yang tok je lah. Should be okay, no problem. Okay. So, proceed. Proceed. Yang tadi berapa? 25 kan? Dekat sianya akan ada 25.00 lah. 25 gram lah kan? Betul. 25 gram, 25 min. Betul lah. Ya, memang dah tuang je dalam sepat juga oh. Kita memang dah lekat. Betul lah untuk tu lah. Tu normal biar anginnya masuk. Kan? Coba. Kita mencuba, jangan risau. Ohnya just like gam jemiang. Oh. Banyak lamat tu. Ya kan memang dah. Coba kita angkah dalam beaker dulu. Lepas saya tuang pakai beaker. Tuang ke beaker. Faham sih? Kita jadikan beaker sebagai transfer method pergi sia. Okey, boleh tak? Beaker ni melekat je. Tidak halnya melekat. Melekat pun sikit je nak. Sikit lah. Cukup lah. Coba dok. Okey. Masukkan. Yes. Tuang. Muaknya nak. Okey. Right, saya dah. So, ajar kita transfer Japan 10. Banyak tu. Nangganya punya lagi. Tu dah masih sebelum. Ya plus minus juga kan? Satu tuang sikit sampainya 25. Okay, gigilah proses dia kita kan. Kalau tak tahu proses. Stop pada slow. Ada berapa? Standby untuk stop lepas stop. Okay, 9 should be okay lah. Takutnya lebih ke. So ajar kita muat kenaan 24.93 okey lah. Kira 25 lah dibundarkan. So lepasnya baru kita masukkan tu ya. Di ionized water juga. Betul. Di ionized water masuk punya Beaker lain. pakai beaker lain untuk timbangnya juga nak.
Dua-dua lah ambil 2 gig beaker sebab tuang dekat beaker transfer into the beaker sikit lagi nak. Tu ada lecture dalam tu sedap. ni. Mun campur pun boleh juga. Jimat beaker. Ha? Oh, jimat beaker betul. Campur sebab kita buat mock stir je nak. Oh, Untuk stir boleh. Ajar kita bawa masuk di air nasi water bat masuk dalam itu. Bahan ni mix. Okey, bahan itu ni aku sambung dengan video. Right. Ajar 500 sampai 500 lagi. Tamun ni. Berapa muat ni? jap kita nanggar. Kami nak cuci 300 sampai berapa pada aja? 300 sampai 500. Antara untuk Oh ni sesuai. Kecil betul. Ni semuanya buat. kecil. Kecil gitu. So ajar itu mula buat hot stir plate bat. Buat mix kan. Tu okey. Ni Cuci lo boleh. Bawa itu untuk mix yang selama 1 hour bat. Tuang. Set timer. Okay, sini dulu. So atau 100, 200, 300 bah. Tapi kita boleh adjust. oh 100, 200, 300. Punya 300 tu memang kuat. Betul. So kita si mau buih, kita just main mid je. Adjust itu je lah. Bila kita nangganya constant gelak, baru kita stop. Jangan banyak. Untuk round tu tu. Betul lah, yang benar lah 50 minit tu. Tapi sebenarnya bilanya dah cair bunyi akan start berbuih nak. Yep. Maksudnya kita perlu monitor situ lah. So kinetok kita boleh makin 30 dulu. 300 lebih ke atas. Tu dah 300. So atasnya si belum kacau nak pasang si. Bila dah start semua berpusing macam ya. Pasal slow balik. Slow balik. Maksud atas tu musim tu? Ni akan ada swirl macam ya apa? Tangga. Mungkin nya tok swirl lalu ya gila. Ni akan tetap ya kelak bah. Faham sih? Ni akan berbuih. Okay. So bila kita dah nampak pasal lah kita slow, di situ je lah kita main. Memang reference yang ada within 300 to 500 RPM. Pasal lah kita maintain situ. Dalam 1 hour tu kita nangga. Bro, faham. So tengok buih yang tengahnya lah. Munya terlalu kuat, nya akan berbuih mu macam tu, nya akan maintain tapi nya akan tetap berpusing juga. Nya akan mix juga. Okay, faham. So which mean kita perlu tunggunya within 1 hour.